Sebab tu kalau boleh lah, orang lelaki kalau boleh belajar ilmu bidan. Bini saya beranak, saya jadi tok bidan sendiri. Saya mengurus sendiri. Saya mengurus sendiri. Saya pernah lah kat ipak saya. Kat ipak saya ni dia orang moden lah, cikgu sekolah menengah, orang moden. Jadi hospital ni dia akan bagi makan apa kita akan bagi makan, nak makan apa bagi, dia bagi hospital je. Nak makan ikan bawal ke apa dia bagi, tak ada masalah hospital. Jadi satu hari tu kat ipak saya ni beranak anak yang ke-5 kot. Dia makan ikan bawal, tuan-tuan tahu makan ikan bawal jadi lumpuh. Kaki dia tak boleh nak bergerak. Oi, bisa tuan-tuan, pantang larang dia penting tuan-tuan. Dia makan jadi lumpuh. Bila lumpuh tuan-tuan tak boleh nak bergerak. Jangan main tuan-tuan. Hospital tak apa, dia ada ubat. Di rumah tuan-tuan ada ubat ke? Saya tanya tuan-tuan. Bukan bentar dah. Jadi lumpuh. Lama dah saya tengok. Jadi dia main lah rumah mak mentua, balik rumah mak mentua saya. Saya tengok dia tidur lah di atas tilam di luar. Saya tanya abang ipar saya, nak tak saya tolong buat? Abang ipar saya tak buat saya kak boleh bangun. Tuan-tuan, saya minta izin kat abang ipar saya nak mengurut kat ipar saya ni. Saya minta izin sebab apa? Tok bidan urut tadi lah. Saya minta izin, saya nak urut. Dia kata kat ipar saya ni. Saya minta izin. Abang ipar saya kata, abang ipar kata, biar saya nak urut, biar saya. Abang ipar saya buatlah, asalkan boleh bangun. Habis, nak kencing berak macam mana? Saya urut tuan, waktu saya urut tuan, saya angkat batu meriah tu, saya angkat naik balik. Lepas tu pula rambut saya tarik. Habis kilas mau cukup lah. Sebulan tak sampai saya buat, dia boleh bangun berjalan macam orang balik. Tu nampak tak? Pentingnya orang lelaki belajar ilmu mengurut untuk isteri. Macam mana batu meriah tu jatuh, macam mana nak angkat balik. Semua penting sangat-sangat. Penting sangat-sangat. Orang lelaki kalau nak berbini, kalau boleh belajar. Belajar ni nak bini, InsyaAllah. Jangan tak belajar. Belajar macam mana. Lepas tu orang lelaki belajar, bini kalau beranak apa barang nak cari. InsyaAllah sabar dan maju, insyaAllah sabar sana. Sebab memang post hari-hari post. Macam mana kita nak urut bini beranak, belajar. Nak bagi mandi macam mana, semua kena tahu. Ni sampai ada tok bidan saya tengok tuan-tuan, seluput tunggui pun dia buat mandi. Saya pernah tengok tok bidan ruput selunggui pun dia buat bagi orang mandi. Saya gelak, ya Allah Tuhan aku. Tak selaput tunggui. Tok bidan selaput tunggui dia rebus bagi orang mandi. Orang beranak. Saya gelak, Allah Tuhan aku. Memang tak belajar, menipu sangat. Nampak sangat bidan tu menipu. Nampak sangat tok bidan tu menipu. Ruput selaput tunggui hang buat orang mandi. Saya tengok, saya tahu dah. Kan? Sebab tu kena belajar kan, insya-Allah. Belajar. Kan?